Jom cari strike yang ketiga. Okey, strike yang ketiga, Sekmo. Banyak curut sini. Apa, Pak Mu lepas mula lagi? Ni Pak Mu saja dulu. Tok atas ni sekejap. Okey, strike yang ketiga. Walaupun kecil Sekmo, tapi senang dia backing. Jatuh upang kejor, upang kejor. Tu sedap tu. Tapi ramai ke bos sini ikan payah? Mungkin cara dok kena kot ataupun upang dok kena. Dia nak pakai SP gini. Dia nak SP Kadoku Fantamino. Lepas tu main upang atas air. Jangan main upang tergelang. Main upang atas air senang tau. Seekor, 2 ekor, 3 ekor. 3 ekor dah strike. Baru 5 minit lebih kurang. Curut pun tak apa. Bolehlah layan-layan. Jom cari kasar sikit.